Kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita akan mulakan pengajian kita dalam kitab yang baru, iaitu kitab Hisnul Muslim. Kitab Hisnul Muslim atau dalam bahasa Melayunya Perisai Muslim, yang menghimpunkan zikir dan doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah, karangan Syekh Wahab Sa'id bin Ali Wahab Al-Qahtani, seorang ulama daripada Madinah Al-Munawwarah. Ia himpun doa-doa dan zikir-zikir yang ada dalam Quran dan juga ada dalam hadis Nabi yang berkaitan dengan kehidupan kita. Contoh, zikir pakai baju. Kita ni pakai baju tiap-tiap hari. Gapo zikir kita baca kalau kita pakai baju? Pakai baju, pakai seluar, pakai kain, pergi masjid baru. Gapo dia zikir kita baca waktu kita pakai baju? Tak fikir baca itu. Doa lah. Baca doa waktu doa pakai baju. Pada senyap ni. Benda tu hari-hari kita buat. Hari-hari kita buat, tapi kita tak boleh baca. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang bagi aku ni peluang boleh pakai baju ni. Wa razaqani, dan Dia bagi rezeki kat aku boleh pakai baju ni. Min ghairi hawlin minni wala quwwah, aku tak ada kekuatan, aku tak ada daya. Kalau Tuhan tak izin, tak boleh pakai baju. Hak kena seteruk, boleh pakai. Orang yang terlupa kami. Faham tak begitu sebut Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, aku pujimu ya Allah, aku boleh makan. Lepas tu tak baca. Kalau tak baca, kena mengaji. Kena mengaji nak baca. Waktu tidur kita baca apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Hak tu sejak kecil tu. Padahal di sana banyak berbelah-belah doa Nabi baca. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Kata comel Nabi ajar, segala puji bagi Allah, hawi makan aku, hawi minum aku. Tu dah tidur boleh nyel tu, pak you makan. Lepas tu wa kafana, wi cukup aku. Tak ada serabut, tak hidup pun pencing masuk. Itulah berlaku. Nak tidur tu Nabi ajar. Wa awana, lepas tu di rumah kat aku, di tempat tidur kat aku. Hak belakang sekali. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Lama orang hak tak ada tempat tidur, tak ada kecukupan bekalan. Lama orang kecek belakang tu ramai orang hak gelandangan. Lama Nabi ajar apa baca kata comel lah. Doa-doa Nabi ajar ni comel. Dia buat jadi kita kapal. Lepas tu buku ni, oleh kerana pentingnya buku ni, telah diterjemah oleh Dr. Basit, untuk guru dia. Jadi Dr. Basit terjemah, ada versi versi Jawi, ada versi Melayu, versi apa? Versi Rumi ada, versi Jawi. Lepas tu ada versi kecil dia moyak, tak ada poket, versi poket. Tak puas hati lagi, takut-takut orang tak baca, orang tak amal. Buat versi ni lagi. Versi apps. Versi apps saya share bagi ke projek ni, versi apps. Versi apps ni klik je. Nak zikir kamu, klik doa ketika bangun tidur, siap lebih. Apa nak tidur buka mana doa tidur. Sebab banyak kita pun tak ngapa belakang. Baca sosok tengok kata gini lalu orang nak tolong siap ada apps ni. Kalau mau ambil kan, kalau di rumah dia tap kan, dia tengok ke ni ada zikir waktu betul. Sosok dia dia baca habis zikir betul. Senang zikir buka ni lah ni, dia ada tidur boleh buat ya. Dia kata senang. Nak orang non ni senang doa. Maknanya kalau tak sil lagi tak tahu buku hak besar pun ada,
hok kecil versi pocket pada dia lah handset pada. Boleh download. Apa nak suruh kita baca. Jadi sebelum daripada kita baca sosok kita ni godio doa patu dalam kitab dia rekah ya doa ni tu lah. Dia tak ayat apa kelebihan, tak ada ayat macam pakai baju. Dia tulislah pakai baju. Apa kelebihan? Dia doa pakai baju ni dia mari sekali dengan doa pakai. Lepas pakai pun dia ajak alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Lepas tu Nabi ayat sampai baca doa ni. Kelebihan dia Allah Ta'ala akan ampun dosa dia yang dulu dan kemudian. Baik, kalau kita nak baca sama ni alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Betul? Tak salah. Betul, silakan. Ada lagi kita azkar, tapi tak ada janji Nabi belakang tu Tuhan ampun dosa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa dulu, dosa dia tak ada. Jadi awalnya baca dua-dua. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi kita ada upgrade sikit amalan kita ni. Apa? Kita nak minta semua Allah Ta'ala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk aku sentiasa ingat kamu, untuk aku bersyukur kepada kamu, dan untuk aku sentiasa memperbaiki ibadat aku. Jadi tidur ni ibadat. Pakis tahu mana? Dulu bismika Allahumma ahya wa amut. Lo ni pohon tu lah. Bila nak upgrade ya? Jadi oleh kerana itu kita perlu ngaji. Nak upgrade lagu mana? Kita upgrade dengan doa-doa hak Nabi aja. Nabi aja so banyak dalam buku ni hak kita boleh amal dan dipermudahkan dengan ada apps dalam handset ni, maka mudahlah bagi kita untuk beramal dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukaddimahnya, pengarang kitab ini telah memukaddimahkan kitab dia sebelum kita belajar doa start daripada bangun tidur tu. Kita belajar dulu awal-awal ni, iaitu pengarang memulakan dengan kelebihan zikir. Baik. Nak ayat buku kecil ni, kecil ni. Bila syarah ke Arab tebal ni. Syarah dia ni. Syarah. Tuan-tuan tak nak baca syarah ni, biar apa baca. Bangun syarah. Tuan-tuan tu kecil tu. Apa dia ayat ni, hadis ni tebal ni. Tapi nak ayat kata nama, nak ayat apa? Betapa dunia nak suruh kita belajar kitab ni di PDF kan dan disebarkan secara percuma dalam syabakah al-alukah. Percuma ni. Maknanya kita print out. Jadi apa tengok percuma tak ada bayar, apa pun print out. Huraian kepada kita Hisnul Muslim. Ya baik. Okey, insya-Allah akan datang boleh belilah buku tu. Kalau tak saya beli buku pun boleh ada app sosok ya. Senang. Ngaji baru kita panggil ngaji. Baru kita, sebab Nabi kata urdu aliman, mukno jadi orang pagi hari lagi aliman, orang boleh ngajar. Au muta'alliman, kalau tak boleh ngajar kena belajar. Okey ya. Kalau tak boleh belajar, mustami'an, dengar. Pak kita duk mana gitu? Dengar, tiga tu naik dua dia. Kalau A tolak, ni A plus, ni A solid. Boleh A tolak yang naik A penuh. Gana ngaji. Syarat ngaji ada kitab. Syarat ngaji ada kitab. Baru ngaji. Jadi sebab kita tak ayat lagi kita apa nak baca. Hari ni kita mustami'an dulu. InsyaAllah akan datang bakal jadi muta'alliman. Yang kedua. Baik. Okey, yang pertama sekali dia bawa Nabi SAW, pengarang kitab ni dia bawa ayat Quran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Itu ayat mula-mula dia bagi semangat untuk kita jadi ahli zikir. Fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku. Adhkurkum, nescaya aku pula ingat kepadamu. Maksud dia apa? Udhkuruni bitta'ah, mu ingat aku dengan cara membuat ta'ah.
Adzkurkum bil maghfirah, aku ingat kamu dengan cara aku ampun dosa. Tu maksudnya. Kita hamba-hamba tadi kena banyak mengingat Allah Taala. Kalau masa kita tak ingat dia, kalau tak ingat kita macam mana? Baik. Okey, fadhkuruni adzkurkum. Mu ingat aku ingatmu. Baik. Pertama kena faham, Allah Taala berfirman dalam ayat lain. Ayat apa? Allah Taala kata wa ma kana rabbuka nasiya, surah Maryam. Allah Taala ni tidak lupa. Ke ulama-ulama antaranya Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata Allah Ta'ala ni ingat kita ada ingat secara, dia panggil ma'rifah khasah, ma'rifah ammah. Itu dia ingat kita secara istimewa. So dia kena dia ingat kita secara istimewa, dia ingat kita sebab dia Tuhan. Ada hak maksud dia ingat kita sini ni, dia ingat kita secara istimewa. Hak dia ingat kita sebagai Tuhan tu bukan dia Tuhan. Dia ingat semua kita tak boleh lupa. Dia ingatlah hak kita ni. Tapi kalau kita ingat dia kita secara istimewa dia bagi. Dia tahu lah kau kita jangan tahu, sebab tu ada hadis Nabi sebut ta'arraf ketika menguraikan hadis Nabi Sa'id bin Ibn Abbas, hadis 40. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah. Mu kena Tuhan waktu mu senang, Tuhan kena waktu mu susah. Baik. Jadi kalau kita tak kenal Tuhan tak kenal kita. Tak, Tuhan kenal kita. Pokok mana pun Tuhan kenal sebab dia Maha mengetahui. Tapi special duduk lah. Special duduk. Jadi kita ni ingat Tuhan menyebabkan kita ni special di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud kita jadi orang special di sisi Allah Taala. Dia kena ingat Tuhan bila qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, baring. Dia ingat Tuhan semua. Jadi maknanya bukan maksud mu ingat aku ingat kamu. Kalau mu tak ingat aku tak ingat kamu. Dah, dia cakap kita, dia buat tak ingat kita, tak makan nasi kita. Tak ada oksigen kita, tak menyawa kita. Dia ingat, tapi tidak makrifat khasah. Baik. Dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, cerita Nabi Yunus alaihissalam. Bila dia diuji oleh Allah duduk dalam perut ikan Nuh ni, duduk dalam perut ikan ni, dia pun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia sebut dengan harapan dia boleh tubiklah selesai masalah ni. Malaikat kata apa? Sautun ma'ruf. Dia kata, suara ni aku kenal, kata malaikat. Ya Allah, suara ni aku kenal. Dia ingat kamu teka dia sendiri. Lalu ni dia terkepit susah, mau kena ingat dia. Ya Allah, malaikat tolong jadi kabel. Padahal Tuhan tahu dok. Ayat apa? Ayat sebab Nabi Yunus ni dia ingat Tuhan sama. Bila dia terkepit ni, dia kecek dengan Allah Ta'ala. Malaikat kata, suara ni teka senang aku ingat kamu. Lalu ni dia terkepit susah, mau lepas lah masalah dia. Kalau kita pula tekoh mari terkepit, mulai dekat maya hajat. Malaikat kata, suara ni jangan benar ya Allah. Jangan benar, terkepit benar aku maya mu. Belum ni tak maya hajat ya Allah. Berkali gitu kali malaikat maya berkali, tapi tidak kita main guru. Orang guru terkepit mari pun Tuhan kata maya hajat minta ke Tuhan. Malaikat kata ya Allah, suara orang ni tengok tak terkepit pun ada maya kamu. Dia baca Quran, dia ingat kamu. Dan dia terkepit susah ni ya Allah, lepas habis. Mana sedap lah sikit. Malaikat tolong mari jumpa Allah Ta'ala. Oh ya apa-apa, ingat ke Allah Ta'ala ketika senang. Tuhan ingat kita ketika susah. Jadi lah ni kita nak belajar lagu mana nak suruh ingat Allah semua-semua dalam seluruh kehidupan aktiviti kita. Jadi ayat pertama ni Allah Ta'ala ayat fadhkuruni, mu ingat aku, azkurkum, aku ingatmu. Maksudnya mu ingat aku dengan taat, aku ingat kamu dengan keampunan. Washkuruli, mu kena syukur pada aku, wala takfurun, jangan kamu kufur akan nikmatku. Baik. Okey, ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, uzkurullah, zikirlah kamu kepada Allah.
Maksud uzkurullah sini, kata pengarang kitab ni, uzkurullah bil lisan. Kalau boleh ingat Allah, zikir kepada Allah dengan lisan, dengan lidah. Wadhkuruhu fil ahwali kulliha, dan ingat Allah pada setiap keadaan. Zikran kathira, dengan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Biasa ingat Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Baik, caranya uzkurullah ni, caranya iaitu taqdis, mensucikan Allah. Contoh baca apa nama, subhanallah, subhanal malikil quddus, itu taqdis tu, taqdis tasbih. Lagi wat tamjid, puji, wat tahlil, la ilaha illallah, wat takbir, Allahu akbar, dan sebagainya. Baik. Kemudian ayat seterusnya Allah Ta'ala puji dalam surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala puji golongan yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dengan kata Allah Ta'ala, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak-banyaknya lelaki, وَالذَّاكِرَاتِ, juga orang-orang yang berzikir dengan banyaknya daripada kalangan orang perempuan. Apa kelebihannya? A'addallahu lahum maghfiratan, Allah Ta'ala sediakan bagi mereka keampunan, wa ajran azima, dan juga pahala yang besar. Baik, siapa dia antara orang yang az-zakirin Allah? Mengikut riwayat Abu Dawud, Nabi bersabda, man istayqadha min naumihi, siapa-siapa bangun daripada tidur, wa ayqadha imra'atahu, kemudian dia kejut isteri dia, wa sallaya jami'an rak'ataini, dan dia ajak bini dia sembahyang tahajud 2 rakaat je. Kalau boleh buat 2 rakaat, buat banyak, boleh. Wa ayqadha imra'atahu, dia boleh kejut bini, mai bangun. Apa bangun dah ni, bangun. Mai 2 rakaat tak apa dah. Maya tahajud ko, maya hajat ko, maya apalah malam-malam lepas bangun tidur ni. Kutiba minadz zakirin Allah katsira, kedua-dua mereka sudah ditulis termasuk dalam kalangan orang yang az-zakirin Allah katsira wal zakirat, orang yang ingat Allah dalam keadaan ingatan yang banyak, lelaki dan perempuan. Itu huraian kepada ayat Quran. Boleh buat malam ni lah. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, rahimallahu rajulan, Allah Ta'ala amat merahmati seorang lelaki, qama minal laili, bangun tengah malam, wa aiqadha ahlahu, tapi dia bukan bangun maya sore, dia kejut juga bini dia. Fa in abat, kalau bini dia tak saya bangun, nadaha ala wajhihi halma, dia ambil air, dia betik muka. Jauh orang tu. Kamu rasa kalau orang tidur kita gerak je bangun lalu. Bangun lalu tak ada air. Wa rahimallahu imra'atan, juga Allah Ta'ala merahmati seorang perempuan. Qamat minal laili, dia bangun tengah malam. Payah kejut untuk lelaki dia. Kalau tak lelaki tak bangun, dia buat gitu juga. Kalau tu lelaki kena buat gitu, bangun apa dah rasa. Orang tina tu lelaki gerak bangun lalu. Kalau tu lelaki orang tina gerak, banyak nak bangun sikit. Jadi dia kena nadaha. Kunci, tapi tengoklah kalau putih laju keli lewat ceramah dah malam-malam. Orang buat gitu ni malah tak lelaki juga. Tak. Tengok keadaan, tapi nak ayat tu yang rahmati keluarga tu. Jadi kalau kita nak termasuk dalam kalangan golongan Allah Ta'ala kata, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, bangun pagi, bangun kejut ini mayatkan. Dan kita dikata, dari hadis dikata, hadis Abu Dawud, hadis sahih, dia kata, وَصَلَّيَا جَمِيعًا رَكْعَتَيْنِ, dan mereka berdua sembahyang berjemaah 2 rakaat. Kalau gerak malam macam mayat tahajud 2 rakaat 2 nak dapat ni. Kita pun mayat dia baca Quran. Mayat lepas tu witir sekali beres. Kalau witir jadi 5 lah pulanya. 2 rakaat, katalah 2 rakaat tahajud, 3 rakaat. Boleh. Nak yang mudah ya Allah Ta'ala nak masukkan kita dalam kalangan az-zakirin Allah wal-zakirat. 2 3 ayat ini. Ayat seterusnya,
Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Maksud dia, dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri, tadarru'an, merendah diri, wa khifatan, dan perasaan takut. Baik. Lagi, wa khifatan wa dunal jahri minal qawli, dan dengan tidak pula menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang. Maksud apa? Tak menyaringkan suara sekiranya ia boleh mengganggu orang lain. Zikir kita doa saja, siapa ganggu orang semaya, apa ganggu orang wa amal, ada tak boleh. Baik, pada waktu pagi dan petang, fil ghuduwi wal asal. Apa pagi petang? Sebab pagi petang ni, pagi petang ni memang khusus untuk zikir. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi, mukna bertasbih kepada Allah sebelum naik matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum maghrib. Tu waktu khusus untuk zikir. Jadi sebab tu tak ada sembahyang sunat ba'diyah subuh dengan sembahyang sunat ba'diyah asar. Tak ada, sebab ia khusus untuk zikir. Apa? Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Sebab malaikat tu kasyif. Tu kasyif bila? Lepas subuh, orang malaikat jaga lepas asar masuk tadi. Dia naik. Dia naik. Kemudian dia buat laporan. Bila dia naik? Lepas subuh. Lepas tu malaikat subuh masuk di bulan, dia akan naik bila? Lepas asar. Bila dia naik lepas subuh ni, malaikat jaga asar tadi sampai subuh ni, okey, dia naik, Tuhan bertanya, kaifa taraktum ibadi, macam mana kamu tinggalkan hamba-Ku, wa huwa a'lamu bi, sedangkan kalau dia tak tanya, dia tak hukum, dia Tuhan. Dia tanya malaikat, kamu tinggal orang tabi guru ke mana? Pas subuh pagi Jumaat ni. Malaikat menjawab, dia mengaji kitab Hisnul Muslim. Dia mengaji kitab Hisnul Muslim, dia nak zikir ke mana. Lepas tu lepas subuh orang tua dulu marah nak tidur, ya tak? Ya tak? Orang tua dulu yang marah kan, jangan tidur lepas subuh, dia royak lah, payuh rezeki lah, berapa lah. Cuma Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah memberkatilah umat aku di awal pagi. Maknanya orang yang kalau awak hijau pada awal pagi ni Tuhan tu berkat. Apa? Sebab Nabi doa, bukan orang lain, Nabi doa. Lepas tu dia marah nak tidur pas subuh tu, kalau boleh awak hijau, lepas tu dia kata payah rezeki tu, tak payah apa. Waktu tu waktu berkat, siapa nak orang berkat? Nabi. Jadi coba lah kalau kita lepas subuh kita boleh baca Quran atau apa. Jadi sapa pada Allah Ta'ala tu laporan comel-comel semua. Padahal kalulah dia tak tanya malaikat pun dia tahu dah, tapi dia nak berbangga depan malaikat ni. Mu tengok hamba aku ni, dia ada anak, ada bini, nak makan pagi, nak makan nasi lagi, mu tak apa nak bersikir aku malaikat. Mungkin jadi makan jadi apa? Pokok ni bu, pokok ni jenis makan, jenis nak cari itu cari ni. Tapi lepas subuh dia duduk lagi dengan mengajar Hisnul Muslim ni baru. Tapi tak lama dia lapar juga. Saya kena berhenti. Lapor tu dia, tapi tak apa lah nak jadi. Lapor dia tu comel. Lepas lapor dia comel pun tak. Baik. Jadi apa subuh dengan asar ni memang tu. Sebab tu dalam dia ada zikir pagi, zikir petang. Dalam Hisnul Muslim ni, zikir pagi, zikir petang apa dia? Ada dalam apps ni. Khusus dia buat untuk zikir pagi, zikir petang. Zikir waktu pagi baca kan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, baca ayat kursi. Sosok zikir pagi, zikir petang. Khusus. Baik. Ustaz saya sikit Allah putuskan mereka. Ni menulis hukum segala amalan kita ya. Bapa dia panggil gitu. Saya kalau tahu memang dia tahu di sekolah ini dia tahu berlaku. Bapa dia apa juga dia. Ada di WhatsApp juga. Baik, nanti kita pakai Allah Ta'ala ya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
Barang siapa yang dapat catatan amalan dia dari tangan kanan, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Siapa-siapa dapat catatan amalan ikut belakang, maka dia akan susah hidup dia. Catatan tu lah hak malaikat tulis lah ni. Ya. Lepas tu kita tanya, tidak ada hak kiri, apa ada hak belakang? Mana so? Ada dalam surah Al-Qalam, fa amma man utiya kitabahu bi yamini, so lagi bi shimali. Dalam juz 30 wara'a dhahri, belakang. Ada hak kanan, ada hak kiri, ada hak belakang. Ya. Dah. Lagu mana? Ulama tafsir kata gini. Bila terbang catatan amalan terbang, kalau dia surah Al-Kahfi, catatan amalan terbang, orang berjumpa dia akan pegang tangan. InsyaAllah bapak kita tangan. Amin ya rabbal alamin. Tangan. Orang jahat yang nak pegang tangan itu, orang yang tak semaya, orang yang kafir, nak pegang tangan kanan itu, kok bukan nak pegang tangan kiri, nak pegang tangan kanan itu, tapi tak sapa. Jadi bila tak sapa, ambil tunjuk deh. Dan kita tafsir kata, bila tak sapa dia nak pegang gitu, dah tak sapa dia pergi nak pegang ni, kata ni, kapan-kapan pak sini, ni, kok kiri. Sebab tu melalui tangan kiri dan belakang. Sebab dia nak, jadi lagi main ni, main ni pak gitu, tangan kiri dan belakang. Ulama tafsir itulah. Sebab tu dalam Quran ada tangan kiri, ada belakang. Maksud dia akan terima tangan kiri, lepas tu kau belakang. Ada pun tangan kanan, pegang pak lah. Jadi kalau macam amalan jahat, nak pegang kat kanan, tak siapa. Kapan-kapan main kau belakang ni, tengok kiri, kau belakang. Sebab tu Quran kata bisimalihi pun ada, wara'a dhahri pun ada. Harap-harapnya kita pak kanan lalu lah. Harap-harapnya. Jadi hak tu mereka tulis. Mereka tulis berlaku apa semua ni. Okay. Kalau zaman dulu kan, kita mikir zaman dulu, yang tulis banyak lah lagi. Mungkin hidup sebelah tahun. Zaman dulu, lepas tu masuk zaman CD tu. Zaman CD, ada CD kan. Oh tak payah pakai data CD lah. So CD. Lah ni tidak CD lah ni. Lah ni pen drive. No, pakai pen drive. Mana kita nampak. Apa nama cara yang lagu mana? Sebab apa ya? Dulu kita kaya apa? Kertas, kalau tulis kat kertas. Kalau kaya zaman dulu ni, beli dengan tulis dengan cermin. Oh, dia tak percaya. Aku beli tulis dengan atas cermin lah. Orang tak percaya. Dan dia percaya dah. Aku beli kamera untuk anak aku 40 ya, kamera kecil, kamera Polaroid. Daripada Taobao. Lalu ni boleh beli Cina tu, Taobao 40 ya. Ni tu dia masuk dulu ya. Sabar. Ni hari sabar. Taobao kata, oi, kalau royak zaman dulu aku beli daripada Cina, lagu mana? Aku tulis atas cermin. Dah lah tak percaya tulis atas cermin. Oh, tapi zaman dulu tak percaya. Zaman ni berlaku segala, berlaku macam-macam. Tag siapa? Beli kamera Polaroid untuk anak-anak ambil gambar sini. Sebab bini kata gambar banyak, tapi tak cuci lah, bila boleh cuci. Tak lain belakang kan, tak cuci, tak puas hati. Beli Polaroid sini. Tak. 40 ya. Zaman dulu mahal ni murah. Oh, nak koyak sini. Beli mana? Beli di Cina. Oh, kata Jamelon ni. Tu nak koyak Jamelon ni. Jadi akhirat tak boleh. Tuhan boleh buat baik. Seterusnya, perumpamaan hadis Nabi, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang berzikir, walladzi la yadhkuru, dan orang yang tak berzikir terhadap Tuhannya. Mathalul hayy wal mayyit, perumpamaannya serupa orang mati, orang hidup. Kalau orang zikir, dia hidup. Kalau orang tak zikir, dia mati. Tu beza. Serupa mayat hidup. Apa? Tak berzikir. Pemaya hidup.
Tu nak ayat. Orang makan nasi pun tidak bismillah. Sudah makan pun tidak alhamdulillah. Oh hidup wano. Banyak dah tu. Kata Nabi. Apa? Sebab dia tak khabar. Orang mati kan tak khabar. Orang tak khabar. Orang rezeki dia siapa. Tapi tak khabar ni orang mati. Kemudian Allah Ta'ala, kemudian Nabi berpesan lagi tentang baiknya orang berzikir. Kan? Nabi kata, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Hendakkah aku beritahu kepada kamu amalan yang paling baik? Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di sisi Tuhan kamu. Wa arfa'iha fi darajatikum, amalan yang boleh menyebabkan darjatmu akan naik tinggi. Wa khairil lakum, dan baik untuk kamu, min infaqid zahabi, daripada sedekah emas, wal wariqi, perak. Ni amalan ini. Bisa tak bisa amalan ini? Amalan yang paling baik, paling suci, boleh angkat derajat. Lepas tu besar lagi daripada sedekah zahab, emas dan perak. Lepas tu wa khairil lakum, bahkan lebih baik, min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik bagi kamu daripada bertempur dengan musuh kamu, dia pacung tekokmu, pacung tekok dia. Maknanya dengan berjihad, dengan berjuang, berperang, hak ni molek lagi ni kalau kena betul. Kalau betul cara, hak ni molek lagi. Kejut sahabat kata macam ayat apa dia? Nabi kata zikrullahi ta'ala. Zikir kepada Allah Ta'ala. Besar zikirnya, bukan kecil. Besar sampai tahap tu Nabi kata. Jadi insya-Allah kita bakal jadi ahli zikir belaka. Ingat pada Allah Taala dalam setiap keadaan, supaya dengan ingat pada Allah Taala tu menyebabkan kita rajin buat amal, kita sekat diri dia daripada buat maksiat. Sebab apa? Sebab ingat Allah Taala. Besarnya apa nama zikrullah. Siapa kalau kena molek, siapa lebih tinggi lagi daripada jihad, sampai tahap tu Nabi ayat. Baik, seterusnya sabda Nabi lagi, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini yang panggil hadis apa? Hadis kursi. Hadis kursi iaitu hadis yang datang daripada Nabi tapi Allah Ta'ala royak. Apa beza hadis kursi dengan hadis Nabawi? Baik, Quran ni skrip dari Allah. Patut kehendak makna pun dari Allah. Allah nak ayat gitu, bah dia guna skrip dia tu Quran. Hadis kursi Allah nak lagu tu tapi dia ayat Nabi. Nabi pun guna skrip dia. Nabi tidak guna Nabi guna skrip dia tu, maka dia hadis kursi. Adapun hadis Nabawi, mari Nabi nak kehendak Nabi nak royak ke umat dia, lepas tu dia pun guna skrip dia, tu hadis Nabawi. Tu beza. Jadi bila hadis kursi, Nabi kata Allah Ta'ala royak, yaqulullah Ta'ala, Allah Ta'ala royak. Tapi guna skrip mana? Skrip Nabi. Kalau Allah Ta'ala royak, guna skrip Allah tu Quran. Jadi mana skrip Nabi ni? Ana inda dhanni abdi bi, aku ni ikut sangkaan hamba-ku terhadap aku. Sebab tu kena suka baik Allah Ta'ala. Kita suka kan, aku ni banyak dosa tapi Tuhan ni pengampun. Tu apa? Orang tua kan, kita kena sama ayat dia. Terutama orang tua ni, mak apa sama lah. Mak ni banyak dosa. Lagu mana Rifki Tuhan ampun dosa mak. Kita kena gitu. Kita kena positif sama. Sebab orang tua ni, orang tua kan sebelum mati, Tuhan ampun lah Tuhan ampun. Kita kena suka baik Tuhan. Orang tu setahun tu anak dia ada bercara. Duduk kena apa nama sakit setahun mah, kalau boleh mah tak silap anak bercara rumah lama-lama. Nak minta dengan Tuhan, kalau nak mati kan mati mudah, tak senyusah anak-anak. Lagu anak yang rezeki orang tua lah. Kita ayat apa? Kita ayat selama mah hidup ni lah, ada lah Tuhan awak nyanyi rumah. Tak ada.
Tak ada duit pun, lepas lah ke masalah. Tak ada dia, tetap aja Tuhan menyanyi. Lepas Tuhan mana hok cara kita akan datang. Tuhan tu juga mempas rupa. Sekolah baik. Lepas kalau sakit lama Tuhan nak beri kebajikan pada anak-anak dosa banyak lah tu. Kalau tahu lagu tu, dia tak apa dosa anak-anak. Molek anak-anak. Jak tua dia lagu tu. Jak dia tua, sejak aku kelik lah kan. Mula jauh, kelik duduk belakang dia. Duduk dengan dia kata, kecil gitu sama kata Allah. Skor baik dengan Tuhan, insyaAllah. Tuhan akan buat hak kita skor. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ikut sangkaan Tuhan, sangkaan hamba aku padaku. Muska apa aku? Muska aku ni apa rasa? Apa? Muska aku banyak bahasa. Bagi kita skor Tuhan. Sebab tu Nabi Muhammad la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan seseorang kamu mati melainkan dia kena mati dalam keadaan dia baik sekali Allah Ta'ala. Sakit tu tak apalah, aku tahu baik ya Allah, maafkan dosa aku ya Allah. Lepas tu minta aku pak molek ya Allah, aku tahu dosa aku banyak tapi maafkan minta pak molek ya Allah. Molek kecil molek Allah Ta'ala. Dia bagi ana indah dhanni abdi bi. Aku ikut sangkaan hamba aku terhadap aku. Batu kena suka molek, kena suka baik Allah Ta'ala. Walaupun dosa kita banyak, tapi kena suka baik Allah Ta'ala. Batu aku doyak, sebelum dia doyak bagaimana Piramli kan, dia ajar kita ni kena suka baik Allah Ta'ala. Cerita apa tu? Cerita apa? Dia ni pokok far tapi mati. Aku mati dalam iman. Dia cerita tu. Kita suka kan cerita tu. Tapi sebenarnya doyak mu kau ke mana? Jahat sekali mana mu kena suka baik tu. Alibaba yalah pula. Dia merokok rumah hasil sata tu lah. Lepas tu Salimah pergi cuhai tu. Tak ingat cerita tu? Saya merokok belakang. Tiba-tiba dia mati tu. Dia mati senyum kan. Mati senyum. Lepas tu Aziz tanya, mati pun senyum. Dia kata, aku mati dalam iman. Kok kita suka lah kan? Suka pun kita. Bila-bila ajar. Mu merokok kau, mu kapur kau, mu kena ada. Cita-cita nak mati dalam iman, mu kena ada baik sekolah dengan Tuhan. Baik sekolah dengan Tuhan, contoh lah. Pokok kita suka, tapi kita tengok Piramli ni, bijak dia, nak ajar dia. Dia sidik nak suruh orang pada baca, dia panggil Rusia. Imam pelakon lah. Jadi cikgu dah. Kau tak tahu, bagus apa ni, tak tahu cerita Piramli. Walau tak tahu gitu. Baik, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama dengan dia, bersama dengan hamba aku bila idza dzakarani, kalau dia ingat aku duduk kebersamaan aku dengan dia. Kalau dia ingat aku, fa in dzakarani fi nafsihi, kalau dia ingat aku dalam diri dia ingat dalam hati dia, aku ingat juga dia. Cara mana? Cara fi nafsi, aku ingat dalam diriku, dalam zat aku. Wa in dzakara, kalau dia ingat sore-sore, aku ingat dia sore-sore gitu. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia ingat aku dalam kumpulan. Dalam kumpulan baca Yasin lah, baca kapur lah, buat dalam kumpulan lah, tadarruh lah, kapur tu ingat aku. Zakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku akan ingat kepada dia, aku sebut nama dia dalam kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan tu. Kumpulan malaikat. Kita duduk tadarruh, duduk zikir nama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan sebut nama seorang-seorang tu dalam kumpulan malaikat. Itu Nabi kata. Baik. Wa in taqarraba ilai shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an, kalau dia mari dekat ke diri dia dengan aku sejengkal, aku mari sehasta. Aku mana? Baik, kita nak pergi jumpa Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala, pergi sedekah, nampak Allah Ta'ala lagi nak jumpa kita, sahasta. Makna kita dengan Tuhan ni laju siapa? Laju Tuhan. Kalau kita pergi sedekah. Kalau kita pergi payah nak payah sedekah. Kalau kita pergi 20 km sejam, Tuhan mari 40 km sejam baru payah. Main sedekah sahasta ni payah nak payah. Mari pergi tu. Kita kata kita pergi, dia mari. Takut bimbing kita payah orang mari. Tu kalau kita pegang dah Allah
Allah Ta'ala wujud kita bakok, lepas tu mukhalafatuhu lil hawadith. Tuhan tak support kita. Maknanya ini bahasa hak Nabi guna nak suruh orang mula faham. Kalau mu cari Tuhan cepat, Tuhan cari Tuhan mu cepat lagi. Gitu. Ni kena faham juga ni. Jangan silap faham. Sebab apa? Sebab lagi. Ni lagi nampak lagi. Wa in taqarraba ilayya dhira'a. Kalau mu mari jumpa dengan aku sehasta, maka aku akan jumpamu sedepa. Ni. Wa in atani yamshi. Kalau mu mari jumpa dengan aku secara yamshi, berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan jumpa secara berlari. Bukan mana tu yang berlari. No ya, setara mana mu usaha jumpa Tuhan, Tuhan akan nak jumpa dengan mu, nak ingat mu lebih daripada mu mari setara ni, Tuhan mari lebih lagi. Maknanya kalau mu usaha mari masjid, mari nak buat amal, apa nak mari dekat dengan Tuhan, nak mari rapat dengan Tuhan, nak mari ingat Tuhan, Tuhan lagi laju ingat ke? Sebab tu Nabi kata Tuhan ni dia sabaqat rahmati ghadabi. Rahmat Tuhan ni lebih laju daripada marah dia. Nak banding rahmat saya Tuhan dengan marah Tuhan ni laju mana? Laju saya. Kita tak, kita marah dengan saya, laju mana? Laju marah. Anak murid waktu banyak kali dah, tak ada nak royak, nak wiri-wiri ke, nak gapo ke. Oh ya, gitu ya. Awak salah sekali. Marah kan. Gitu. Kau yang buat banyak boleh. Buat kan? Terima kasih sekali buah. Awak salah sekali. Contoh sekali. Sebab apa? Marah kita laju pada saya kita. Tuhan tu. Tuhan ni saya dia lebih laju daripada marah dia. Tuhan. Ya, rahmat Tuhan ni minta banyak insya-Allah. Dia bui. Jadi sekadar tu lah dulu untuk hari ni sebagai mukadimah hadis-hadis Nabi berkaitan dengan zikir ayat-ayat Quran. Jadi kita berhenti dulu setakat tu. Lepas ni ada beberapa hadis lagi. Lepas tu baru masuk doa bangun daripada tidur. Apa dia doa daripada bangun tidur? Ada doa bangun tidur saja ni hak sunat baca sampai 4 kali. 4. Kau baca semua apa? Jawab dah baca apa? So, baca tu. Oh lah. Ada 4 kali sebab tu lah. Bila perlu tengok. Comel. Bila kita baca tu, hak yang 4 tu aja dah. Kalau bangun tidur dah. Bangun tidur, doktor kata tak boleh biarkan awak mukum lalu. Bahaya lah. Biasa duduk dah. Duduk relax dulu waktu tidur. Kehoyong ayah jatuh. Okey. Tu apa yang dengar? Setara mana? Nabi ajar macam Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikri. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli. Dia molek tu, duduk maknanya darah pun stabil molek. Betul tak? Kau sambung lagi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli panjanglah. Ya akhi ayat apa nama? Ayat Ali Imran. Akhi itu panjanglah. Tapi kalau setahun tu apa rasa darah tu comel tu. Dia tidak kejut dah. Dia bukan mencu. Duduk baca setahun tadi. 3. Cara rasa darah tu comel. Jadi baru bangun jalan kokoh boleh dijambe. Baca doa masa jambe. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Kalau baca bismillah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa baca bismillahnya? Sitruma, penghadang antara baina auratil bani Adam wa a'yunis syayatin, penghadang antara aurat manusia dengan mata jin dan juga setan ialah bismillah. Maknanya kalau kita masuk jamai tu, kita bismillah, masuk jin buta tak apa. Ngopok kita tak sedar royak lah. Kita pakai kaisah dengan dinding lah dia.
dinding belakang. Bukan sehengan sehengan dinding belakang. Ya. Terus sehengan dinding kan masuk kat bismillah. Masuk tu insya-Allah. Jika tak apa lah bismillah. Dah, bukan sehengan dinding. Sebab tu tadi yang buat ajar tadi doa pakai baju. Doa macam baju. Bismillah. Bismillah la ilaha illahu. Tu. Tapi bismillah. Lu cak baju bismillah. Apa? Bila bismillah tu botol lalu saya. Waktu zaman dulu ni yang bodoh besar. Yo ya lah anak anu. Untuk besar kan. Besar ramai nah orang budak-budak hok kena dia panggil sihrul asyik. Gangguan jin cinta. Sihrul asyik, gangguan jin cinta. Memang kita biasa bohong tak dah. Gangguan jin cinta ni maksudnya jin tu kena dia. Jadi ulama-ulama kata apa sebab jin kena. Dah dia pecah baju retino jantai kata kira orang retino pecah baju dengan tak baca bismillah. Tukar baju ke boleh. Jin tengok. Nyawa kena. Bila kena tu payah ke apa? Ya koset lah. Dia tak siwi orang nekong dia lah. Ada seorang budak. Dia kena gangguan lah. Dua ayat. Tak nekong. Loni pun tak nekong lagi. Mari bomo. Orang ramai tu. Dia tak sekok orang. Apabila kita baca adalah gangguan jin tu. Dia pun dua ayat. Oi, kadang-kadang dia kata suruh tangan pun duduk tak mau belakang. Ada seorang tu kita bomo dia. Bila dialog dengan jin ni tak ada siapa di atas, kena dia. Aku kena toh dia. Ada. Bila tu kita gini lah, kita diplomasi lah kan. Apa? Ingat kau ada orang atas, tak ada. Memang kena dia. Aku nak dia. Lepas tu apa? Aku tak sewi yang tengok orang berapa. Katanya, ya dah dia orang kunci. Tak dia, aku nak dia. Inilah kita diplomasi dah. Kita kecek pijak boleh. Baik, aku ni ustaz. Ini pengalaman, aku ni ustaz. Quran kata, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Antara tanda kekuasaan Allah, dia cipta manusia ni nikah dengan manusia. Min anfusikum, dia tadi nikah, jin dengan manusia tadi nikah. Jadi mungkin dia setara mana pun sahaja, mu tak boleh nikah dengan dia tak boleh nikah. Pas dia tak singgung. Cerak-cerak tak singgung, kali dia tak ngomong, dia tak mari jumpa aku. Dia tak singgung. Bodoh, Islam. Aku Islam. Oh nak ingin nanti usia dia nak nikah, nak mengaji. Kita nak diplomasi. Mu boleh tinggal dia. Boh lah mari. Mu tolonglah. Cuma tengok dalam masjid. Buka mata. Tengok masjid. Ramai jing-jing orang dalam masjid. Aku tak kenal dia. Aku pasal nikah dengan dia. Mu lagi nikah dengan dia. Dia datang kan. Kalau ni aku nak minta tolong mu hidup di masjid tu. Aku cari dia pergi ngecek. Gawe-gawe masjid. Mu nikah. Aku tak salah nikah. Ya. Boleh. Aku tak jadi sakit dah. Aku tahu dah masalah ni. Mu kenal dia. Tu ya. Aku baca dia kata apalah. Aku sanggup tobit. Waktu tobit tu ya tahu. Dia kata tobit lah. Lepas tu alhamdulillah tak lagi. Apa tak tahu yang nikah lagi. Tak lagi. Maknanya ada jin kita diplomasi. Bitches. Belum ni kita dengan orang tahu. Kita buat fakir ke apa. Kecek. Mana orang ada jin yang kena kepada orang. Antara sebab kena. Lepas tu cak baju, tak bakar, tak baca bismillah. Ataupun dia letak baju. Dia gosok-gosok dia letak. Baju sebab tu Nabi kalau nak tidur dia suruh kepah-pah tu. Sebab bila kita nak tidur, bila kita tempat tidur terdedah lagu tu, kadang-kadang jin tidur apa semua. Jadi kalau nak tidur Nabi ajar kepah-pah. Betul tak? Supaya gosok baju, sakut kadang-kadang jin dia duduk situ. Jin dia tengok baju sakut dia duduk. Lepas tu orang pun ambil, tak baca bismillah, tak baca doa, pakar. Bila pakar, dia nampak 30, 20, 40 dia nampak. Jin kan? Ayok kena tu, ayok.
Pak tahu saya kan hamba kata gosok-gosok baju nak pakai, alhamdulillah dia jilai tekak. Oh banyak kalau Pak Jin ni. Jadi patut mana doa? Ni Nabi ajar susah doa. Jadi insya-Allah lama ke pokok ayah haji ibu pilih gosok-gosok. Tak baca bismillah. Tak lama buah ayah haji ni pelik. Jin kena ayah haji. Nabi ingat maji masa. Wahana ayah haji nampak pelik ustaz man. Nampak pelik dia ni apa? Wajin kena dia. Minta jauh lagi, minta jauh. Auzubillah min dzalik, minta jauh. Cara minta jauh ni ingat doa pakai baju tu dulu. Lama ni pakai baju tu, tapi tak baca doa. Lepas tu nak ngapa bila? Bismillah dulu sini. Kalau tak ingat lagi alhamdulillah katanya hal sahabat tak ingat, bismillah. Baca bismillah, bismillah, bismillah insya-Allah. Haji yang kita nampak itu. Sekadar tu tak ada nak berhenti tak ada. Sekadar tu moga-moga kita sambung pada 2 minggu akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.